Nasi lemak ayam Ya seger. Allah, lembutnya. Hai Kak. Kak nak nasi Ya. lemak Kak? Nasi lemak apa nak? Kita ada nasi lemak ayam seko, Okey. and then kita ada nasi lemak sotong tepung. Best seller kat sini rendang kerang. Oh, rendang kerang, nice. Lepas tu kita ada rendang daging dengan paru ayam masak merah. Rendang kerang lah. Rendang kerang. Hari ni kita nak makan nasi lemak Seri Tanjak Kampung Baru dengan ayam seko. Baru goreng panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak dia rasa lemak, nasi lemak dia jenis yang berderai-derai. Sambal dia jenis, dia pedas dia dalam 6/10 lah pedas dia. Lepas tu manis-manis sikit. Ayam. Okay, kita ada ayam seko ni baru goreng panas-panas. Ambil lembutnya. Lembut, juicy sebab baru masak kan. Order ayam seko ni dengan nasi lemak ni. Nasi yang kita tu, kita boleh order berapa kali pun boleh. Okay, sekarang ni kita nak try sotong dia pula. Luar dia nampak crunchy, dalam ni mesti lembut kan? Try ya. Sedap lah. Makan nasi lagi sedap. Lembut tak? Paru dia soft. Rendang kerang. Nampak ni? Oh, campuran nasi sikit. Bismillah. Dengan paru. Aku lagi suka paru lah.